Okay, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel aku. Low budget hobi. Low budget hobi ni maksudnya hobi yang mahal dan kita beli dengan bajet yang sangat rendah. Kita cuba beli dengan bajet yang sangat rendah supaya hobi tu dapat dilaksanakan. Dan apa yang saya maksudkan sekarang ni, saya mengumpulkan Pokemon. Kumpul kad Pokemon dan aku ada sekarang ni aku ada beli dengan dekat Shopee lah. Dekat Shopee ni aku beli Inferno X. Ada 4 pack dan 3 masa tu beli dalam harga RM40 dan satu ni aku beli kat TikTok. TikTok ni new user dapat 1 sen. Jadi kita ambil lah kan, apa dah. Betul aku ada beli untuk English set, English pack kan. Tapi tak dapat sampai KL Banjir. Kot KL Banjir tak sampai-sampai. So aku buat yang ni dululah kan. Tapi aku tahu mesti ada yang ramai cakap, kenapa tak beli booster box terus ke kan. Beli yang tu tak jadi bajet lah bro kan. Buat apa kan, kita nak jadi yang paling low budget. Sebab benda ni nostalgia kot. Zaman-zaman budak-budak dulu kan. Zaman-zaman budak dulu kumpul kan. Budak dulu nak beli pun susah kan. Jadi kita buat dengan cara tu kan. Tengok apa yang dapat lah kan. Dan aku pun dah ada sleeve top loader. Jadi kita terus go through je lah video ni. Kita cuba buka satu-satu kan. Satu-satu kita tengok apa dapat. Kalau orang kaya-kaya boleh lah beli kan. Hebat-hebat. Aku bukan yang pandai sangat pasal Pokemon ni, tapi kita cubalah. Okay. Macam nothing kot. Okay, pack yang kedua. Jigglypuff, okey, tak apa, okey. Pack yang ketiga. Benda ni aku tak ada hunt apa-apa pun. Aku bukan hunter, aku Ghastly kan. Kita bukan nak hunt apa-apa pun. Kita sekadar nak memenuhi collection untuk hobi kita pada zaman kecil-kecil dulu kan. Yes. Okay, last pack. Last pack. Cuba tekak. Tengok apa ada. Zagoon, Gloom, Seal. Wow. Okay, mantap kat situ. Okay, aku sebenarnya zero, tapi aku ada kaji sikit-sikit lah kan. Aku rasa macam mantap je. Okay, tak apa, ada harga. Okay, tengok belakang. Okay, nanti. Okay, kali ni ini kita punya pencapaian terbaik yang kita cuba. Kau jangan risau. Ini adalah hobi untuk yang kita buat supaya tak berhabis duit. Tapi still nak jadikan hobi. Faham? Setengah-setengah orang banyak duit, tak apa, boleh beli besar punya, boleh beli banyak kan. Setengah orang macam tu. Macam aku, bukan tak boleh beli, tapi kita nak rasa fun tu kan. Bila pull lah rasa fun. Yes, rasa fun dia. Dan mungkin boleh dapat yang lebih baik kan. Ada rezeki. Dapat yang baik, kita dapat rezeki baik kan.
ada rezeki dapat yang mahal-mahal, alhamdulillah. Alright, so dah ready. Yes. Okay, cuma English version tak sampai, so next week lah kalau macam tu. Video simple kan, yang penting low budget. Hobi kita low budget kan. Okay, Assalamualaikum.